YB Menteri Pengangkutan Anthony Loke, berapa lagi nyawa orang tidak bersalah perlu berkorban dilanggar pemandu mabuk? Geng, insiden teruk kat depan geng. Ada meninggal 2 orang. 2 orang. Tu satu sana. Ni satu sini. 2 orang, 2 orang. Mabuk ni, mabuk. Mabuk dah bunuh 2 orang. Asal kau nak tutup muka? Asal kau nak tutup? Tutup tangan tutup. Ha? Mana mabuk oi. Salah satu. Oh, 2 motor. Gilanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera seluruh rakyat Malaysia. Petang ini tanggal 26 Julai 2026, sekali lagi kita rakyat Malaysia dikejutkan dengan satu tragedi yang amat menyayat hati. 2 orang gadis yang difahamkan bakal menduduki peperiksaan SPM tahun ini meninggal dunia selepas motosikal yang mereka naiki dirempuk oleh pemandu yang disyaki mabuk yang memandu sebuah kereta secara melulu di hadapan sebuah sekolah menengah di Teluk Intan petang tadi. Jika siasatan mengesahkan pemandunya berada di bawah pengaruh alkohol, maka ini merupakan satu lagi kehilangan nyawa yang amat tragis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Takziah kepada seluruh ahli keluarga kedua-dua mangsa tersebut. Tiada kata-kata yang mampu menggambarkan kesedihan ibu bapa yang kehilangan anak pada usia yang begitu muda. Pagi tadi mungkin mereka menghantar anak ke sekolah atau keluar rumah seperti biasa. Tetapi petang ini mereka menerima jenazah. Allahu Akbar. YB Menteri Pengangkutan, aku ingin bertanya dengan penuh hormat tetapi juga dengan penuh ketegasan. Berapa ramai lagi rakyat Malaysia yang tidak bersalah perlu menjadi korban sebelum negara benar-benar mengambil pendekatan yang lebih tegas terhadap pemandu yang memilih untuk memandu selepas mengambil alkohol.